Assalamualaikum dan hai semua. Mari kita mendengar kisah teladan iaitu Raja Namrud. Dahulu kala, di sebuah negeri yang besar dan makmur, hiduplah seorang raja bernama Namrud. Raja Namrud sangat berkuasa. Pada zamannya, Namrud merupakan seorang raja yang cerdas. Dia mempunyai istana yang tinggi, tentera yang ramai dan harta yang melimpah-limpah. Tetapi, Namrud mempunyai satu sikap yang sangat buruk, iaitu dia sangat sombong. Raja Namrud tidak percaya kepada Allah. Malah, dia mengakui bahawa dirinya adalah Tuhan. Dia menyuruh rakyatnya menyembahnya dan bukan menyembah Allah. Sungguh sombong dan jahat perbuatan Namrud. Pada zaman itu juga, Allah mengutus seorang Nabi bernama Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ialah seorang lelaki yang baik dan taat kepada Allah. Baginda mengajak orang ramai supaya hanya menyembah Allah, Tuhan yang satu. Apabila Raja Namrud mendengar cerita tentang Nabi Ibrahim, dia sangat marah. Dia memanggil Nabi Ibrahim ke istananya. Namrud bertanya dengan sombong, "Siapa Tuhanmu, wahai Ibrahim?" Nabi Ibrahim menjawab dengan tenang, "Tuhanku ialah Allah, Tuhan yang menghidupkan dan mematikan." Namrud berkata, "Aku pun boleh menghidupkan dan mematikan." Lalu dia menyuruh dua orang dibawa kepadanya. Seorang dibunuh, dan seorang lagi dibebaskan. "Lihat, aku juga boleh menghidupkan dan mematikan," kata Namrud dengan bangga. Tapi Nabi Ibrahim pun berkata, "Kalau begitu, Allah juga menerbitkan matahari dari timur. Cubalah kamu terbitkan matahari dari barat." Namrud pun terdiam. Dia tidak dapat menjawab. Semua orang tahu bahawa matahari hanya terbit dari timur, kerana itu perintah Allah. Namrud tidak mampu menandingi kuasa Allah walaupun dia berlagak hebat. Walaupun telah kalah berhujah, Namrud tetap tidak mahu mengaku kesilapannya. Dia menjadi lebih marah dan sombong. Akhirnya, Allah menghantar seekor nyamuk kecil untuk mengajarnya. Nyamuk itu sangat kecil, tetapi ia masuk ke dalam hidung Namrud dan terus menggigit dan mengganggu kepada Namrud setiap hari. Dia kesakitan dan tidak boleh tidur. Tiada siapa boleh menyembuhkannya. Namrud akhirnya mati dalam keadaan yang hina. Menerusi kisah ini, kesombongan akan membawa kehancuran walau sekuat manapun seseorang. Allah tetap Maha Berkuasa. Terima kasih kerana menonton. Semoga dapat memberi manfaat kepada semua. Jumpa lagi pada video akan datang.